Kulit makin kering, pedih dan merah-merah itu mungkin petanda skin barrier anda tengah rosak tau. Skin barrier ini ibaratnya lah macam tembok pertahanan kulit. Kalau kuat, kulit jadi sihat dan glowing. Tapi bila tembok ni lemah, kulit jadi mudah sensitif dan breakout. Masalahnya, ramai yang tak faham tanda yang kulit anda perlu sampaikan. Nak pulihkan dia sebenarnya tak susah pun. Kuncinya kena konsisten guna bahan yang betul-betul berkesan untuk kuatkan semula lapisan perlindungan kulit ataupun skin barrier itu. So, dalam video kali ini saya kongsikan bahan-bahan penting, cara bahan-bahan ini berfungsi serta cadangan produk yang anda boleh cuba. Kalau anda nak kulit kembali tenang, sihat, cantik, pastikan tonton video ini. Jom, let's glow together. Hai glowers, okey, ramai tak sedar yang skin barrier ni sangat penting untuk kesihatan kulit jangka panjang. Ia bertindak macam lapisan pelindung yang kawal kelembapan dalam kulit dan lindunginya daripada kekotoran, bakteria serta pencemaran. Tapi malangnya kan sebenarnya banyak tabiat skincare harian yang merosakkan barrier ini. Contohnya guna pencuci muka terlalu kasar, harsh sangat sampai kulit rasa tegang, ketat, atau suka campur bahan aktif banyak-banyak sekaligus macam campur AHA, BHA, retinol, vitamin C, semua letak dalam satu rutin. Hasilnya bukan makin glowing tapi kulit jadi iritasi dan makin sensitif. Lagi satu perangai yang saya selalu perasan, suka sangat ikut trend. Nampak produk viral je terus beli. Tak kisahlah, tak kira lah sesuai ke tidak. Ya. Lepas tu over exfoliate. Ini pun satu perangai yang tak baik lagi. Lagilah skin barrier tu cepat rosak. Kalau anda betul-betul nak pulihkan skin barrier, ini 5 bahan yang lembut dan memang terbukti boleh pulihkan semula struktur kulit anda itu dari dalam. Bahan pertama yang anda kena tahu untuk pulihkan skin barrier ialah ceramide. Ceramide ini sebenarnya adalah sejenis lemak ataupun lipid, iaitu komponen penting yang memang sudah ada sebenarnya dalam kulit kita ni. Fungsinya untuk kuatkan lapisan perlindungan kulit supaya ia kekal lembap dan tak mudah jadi kering atau sensitif. Kalau kulit anda cepat rasa kering, pedih atau mudah merah-merah, itu mungkin petanda ceramide dalam kulit anda itu semakin berkurang. Sebab itu, produk penjagaan kulit yang mengandungi ceramide sangat penting untuk mengurangkan kehilangan air daripada kulit atau kita panggil transepidermal water loss, ya, memulihkan skin barrier dan juga menjadikannya lebih sihat serta tahan lasak. Contoh produk dengan ceramide yang saya boleh cadangkan adalah Skintific Truffle Biome Skin Cream Gel Moisturizer, The Original Ceraluronic Essence Toner. Bahan kedua ialah niacinamide atau vitamin B3, bahan yang memang terkenal sebagai bahan kita panggil multitask sebab ada banyak fungsi dan kebaikan pada kulit. Selain bantu cerahkan kulit, niacinamide juga boleh tingkatkan penghasilan ceramide semula jadi kulit anda akan dapat lapisan perlindungan yang lebih kuat. Niacinamide ini juga ada sifat anti-inflammatory, ya, anti radang, jadi boleh kurangkan kemerahan, kawal minyak berlebihan atau bantu pulihkan juga kulit yang mudah breakout. Kalau anda ada masalah kulit kusam, toner tak sekata atau kulit berminyak tapi sensitif, bahan ini ya memang sesuai digunakan. Niacinamide ini boleh ada dalam bentuk pencuci muka, toner, essence, serum, pelembap, malah dalam sunscreen pun boleh ada. Kalau anda ada kulit yang sensitif lah, ya, mula dengan 2% kadarnya sehingga 5% dahulu sebab nak elakkanlah kalau ada iritasi. Dua cadangan produk dengan niacinamide yang bagus pada pandangan saya adalah Ruru Berry Niacinamide Essence dan juga Azarin Niacinamide 5% plus Moisture Sepia White Serum. Bahan ketiga adalah Centella asiatica ataupun nama manjanya Cica. Ada nama manja juga tu, ya. Centella asiatica sangat terkenal dengan fungsi melegakan. Maksudnya lepas pakai produk dengan bahan ini, kulit anda akan rasa tenang dan sejuk je, ya. Centella asiatica ni dapat bantu kurangkan kemerahan, iritasi dan keradangan, inflammation. Jadi sesuai untuk kulit sensitif, sesuai untuk kulit yang breakout atau kulit yang baru lepas jalani rawatan lah. Selain itu, bahan ini juga berupaya merangsang penghasilan kolagen tau, yang penting untuk mempercepat proses pemulihan kulit sebenarnya. Kalau anda nak tahu skincare yang anda beli ada Centella asiatica ataupun tidak, tengok pada bahagian label. Selalunya ada ditulis sebagai Medicassoside, ya, Asiaticoside ataupun Asiatic acid. Nama lainnya sebenarnya, tapi semuanya komponen yang datang daripada Cica juga. Antara cadangan produk dengan Centella asiatica yang boleh anda cuba adalah The Original Cica B5 Soothing Moisturizer. Satu lagi saya nak cadangkan Some by Me Real Cica
Calming Care Mask. Seterusnya, bahan keempat ialah squalane. Squalane ni sejenis minyak yang sangat ringan dan stabil. Ia berasal daripada squalene, iaitu komponen semula jadi dalam minyak kulit kita sendiri. Kalau kulit anda jenis kering atau dehydrated, squalane ini memang boleh jadi penyelamat. Ia bertindak untuk kunci kelembapan dalam kulit supaya kekal lembut kulit tu, anjal, tak mudah kering. Ramai orang risau guna minyak dalam skincare sebab takut sumbat pori, tapi squalane ni berbeza tahu, sebab sifatnya non-comedogenik, tak sumbat pori. Contoh produk di pasaran dengan squalane adalah Cosmoderm Vitamin E plus Ceramide Moist Perfecting Serum dan juga Skinmade Grape Seed Oil plus Squalane Nourishing Cleansing Oil. Bahan terakhir dalam senarai adalah probiotics dan postbiotics. Macam mana perut kita perlukan bakteria baik untuk sihat, kulit pun perlukan mikrobiom yang seimbang. Probiotik bantu sokong ekosistem bakteria baik pada kulit dan akan buatkan kulit lebih tahan lasak dan kurang sensitif. Antara kelebihannya adalah mengurangkan keradangan, menenangkan kemerahan, melindungi kulit daripada stres akibat persekitaran seperti pencemaran. Kalau kulit anda kerap iritasi, walaupun dah cuba macam-macam produk, boleh cari yang ada bahan ini pula ya. Dalam label produk, probiotics dan postbiotik biasanya ditulis sebagai Lactobacillus ferment atau Bifida ferment lysate atau Saccharomyces ferment. Dua contoh produk dengan probiotics dan postbiotik adalah Icon Prebiotic Essence Toner, Safi Sensitive Probiotics and Niacinamide Light Moisturizer. Untuk anda yang sedang dalam usaha nak pulihkan skin barrier, jangan terburu-buru tambah produk yang ada bahan aktif yang kuat ya. Takut nanti kulit jadi makin sensitif. Fokus dulu proses pemulihan kulit. 5 bahan yang saya kongsikan tadi, ceramide, niacinamide, centella asiatica, squalane dan probiotik, semuanya terbukti bantu kuatkan semula pertahanan kulit anda. Bila skin barrier anda kembali stabil, barulah kulit anda lebih bersedia untuk terima rawatan lain dan hasilnya pun akan lebih berkesan. Jadi cuba jaga kulit anda sebaik mungkin, sebab bila skin barrier sihat, kulit akan nampak lebih tenang, lembap dan nampak lebih berseri secara semula jadi. That's all. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.